Terima kasih. Bila besok? Bila-bila masa diorang dah siap je diorang boleh pergi. Tak ada siapa akan boleh pergi hari ni. Boleh relax. Mana boleh pergi ke tu? 10 buluh je diorang ada. Sebab arus kan? Tapi tak tahu tak takut. Benang boleh pergi. Sebab toko tu. Oh ya, yeah. Toko boleh pergi ya? Dia biasa main air dia tahu. Oh. Kayu. Okay, so sekarang ni saya nampak, tak tahu dia buat dengan niat ke tak ada niat ke, but strategi yang sangat bagus apa yang dia buat. Semua buluh dah pecah. Tim ni memang tak ada chance langsung untuk pergi ambil makanan sebab semua buluh yang diorang dapat diorang dah pecahkan, dihasut oleh dia. Saya tak tahu lah dihasut ke tak ke, but memang diorang dah tak boleh nak pergi ambil makanan. Yang ada makanan dalam tim ni seorang sahaja, Mat. Dan dia ada tempat berteduh. So, mungkin boleh jadi dia yang bawa balik 10,000. Kita tak tahu. Kat tim tu, diorang tengah try untuk pergi ambil makanan. Okey, tadi Cik Isa ada bagi tahu ada good news. Kita tak tahu apa yang dia nak bagi tahu. Mungkin once kita dah berjaya pergi ambilkan tepung tu, mungkin ada habuan lain kot. Janji kita pergi dapatkan tepung dulu sebab dah depan kita tak makan.